Hal lebih sekali gapo nama dalam ramai-ramai umat jadi umat Nabi Muhammad. Allah Ta'ala tak segerakan balasan di dunia bagi orang yang melakukan dosa-dosa maksiat. Tu noya. Tuhan tak balas, Tuhan tak segera. Ni di antara kelebihan umat Muhammad. Buat dosa pun duk seni. Sakit perut pun tak. Kau curi kau gemuk. Kau curi kau minyak. Dia tahu lah ni sekat curi habis lah. Petah pun dia. Bapak serati meratuk tu pun dia juga. Bunyi kata, lepas tu bunyi kata hubi ketelah pun dia. Dan kabung dia habis lecing apa tak apa tumpuk. Hubi keling habis lecing. Dia ambil pukul 12 malam. Petah ni ambil boleh pukul 12 malam. Tak ada tinggal semua pun. Kera tak lawai. Kera akak nangis sembah. Benih dia lagi. Ayat tu. Bijak orang curi. Nampak dia cakap petang ada ke hujung. Oh, tu ayat Allah. Kalau curi dia dia banyak kuhumbi buat dah. Ni dah petang tu. Lelah. Ambil habis. Tuan kita tengok pakai esok lah. Semua pun tak ada tinggal. Paberuk mana, kera mana boleh naik kurang lah. Katak kecing tak boleh ambil lagi kera. Habis tu kera tu, maaf ni aku tak lawai, mak. Kera minta maaf nak ayat tu. Allahu Akbar. Tengok ujung. Demi tak? Dah. Sambil kita tengok hujan cerak, curi. Biar tu nak curi sangat tu, Tuhan tak ada kita tengok. Nah, pisai pohon duk cokoh, isi tak. Tanah tak ada, ya kerak. Tuhan tak berasa, mak tak buah lagi. Apa tak buah apa lagi. Nak mapuh dah pohon, tengoklah. Lama dah. Nya catah tanah, berat tak kau klik. Apa dah cacak. Tuhan tak, mula ke pisai tahun ni. Nampak banyak pohon tu nak buah lah kau tu. Dia tengoklah, buah lama lah. Kutik demo noyak tu. Ni noyak. Kau ni tak ada. Kau nung nombor royak ni, kau segoro. Dia noyak tu. Ni noyak tu Tuhan tak segera azab. Kalau supaya umat zaman dulu keadaan kita hari ni malah kambuh Datuk Emil. Tak ada celah nak kerja pun. Setiap kampung tak boleh katakan supaya learning tak. Oh, dia kata malam situ 3 orang. Panu dia tu lalu ni orang. Ngebuh punya tenir ke lapar tau. No ya tu. Tu kalau Tuhan segera supaya zaman dulu. Mati. Tuhan segera halu dah. Kalau curi ke apa perang pakai mati tepat tu lah. Bolah tekok kota lita kau kena. Orang yang tahu dia sekat dengan leher. Kaki dia cakai. Malah bunyi perang dari pukul 12. Dia kata mana ni bunyi pelakar kuat ni semalam ni. Hujan-hujan pun tak. Dia tengok pagi esok lah. Dia tak ada hetak. Dan dilita semalam. Ambil galah itu tujuh dua. Gojohnya dep dua. Mati dah mata. Tu nak ayat tu kalau supaya dengan umat zaman dulu. Kerana umat zaman dulu tu segera balah. Habis tak berani. Supaya tu juga bertaubat umat zaman dulu. Taubat umat zaman dulu nak lepas dengan kadi tu kena perahan ciwit. Kena bunuh diri baru lepas. Kalau dia bertaubat ya Allah teriak ya sebeh tak jadi Tuhan tak terima. Tak terima Tuhan tak terima. Kena bunuh dia. Barulah Tuhan lepas kadi dia Tuhan pun dosa dia. Kena bunuh diri nak ya. Kita siap sungguh dah taubat lagu tu. Tak biar taubat terus buk. Tapi umat Muhammad ni Nabi royak pada akid tangi je. Pada kata ya astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahalazim. Pada kata lagu tu ya istighfar ya. Tu nak ayat mudah tak mudah kita. Ni nak ayat. Ni panggil kemuliaan umat Nabi Muhammad.
Hatu nak ayat. Berapa perkara dah? Banyak. Pisik umat Muhammad ni. Banyak beza daripada umat-umat terdulu. Hatu nak ayat. Tu di antara nak ayat. Tu di antara nak ayat tu. Sebab itulah kita dah hari ni kita kena banyak bertobat kepada Allah Ta'ala. Kita kena segerakan amalan-amalan kita. Kerana benda ni panggil dia mari tak khabar dah. Bekalan ni lah kena buat persiapan banyak-banyak. Sebab tu nak ayat atau kita di antaranya rajin buat amalan, banyak bertobat. Banyak bertobat.